Bumi Terengganu, syarat dengan rahsia purba yang menanti untuk disingkap. Hari ini, saya memulakan sebuah misi peribadi, mencari titik koordinat paling keramat dalam lipatan sejarah negara. Tapak asal di mana batu bersurat Terengganu mula-mula ditemui selepas hanyut dipukul banjir besar ratusan tahun lalu. Menjejak sesuatu yang kian dilupakan waktu bukanlah tugasan yang mudah. Layaknya seorang ahli sejarah yang kehausan maklumat, saya menyusuri lorong-lorong Kampung Buloh, berbual dan menggali memori daripada 5 ke 6 orang penduduk tempatan demi mencari sekecil-kecil petunjuk. Kunci kepada pencarian ini akhirnya terjawab apabila takdir menemukan saya dengan seorang susuk tubuh yang mesra dipanggil Pok Zul. Dengan penuh keikhlasan, beliau bukan sahaja sudi melangkah kaki menjadi penunjuk arah, malah menghidupkan semula garis masa sejarah yang hampir padam tentang tapak asal surah lama Kampung Buloh. Masa mengubah segalanya. Menurut bimbingan bicara Pok Zul, kawasan yang dahulunya lapang kini telah lama bertukar menjadi belantara kecil yang dikelilingi semak samun. Sungai Tara atau Sungai Tesat yang dahulunya mengalir megah menjadi saksi penemuan artifak agung ini, kini tersorok lesu, hanya menyisakan sebuah alur sungai kecil yang seakan menyembunyikan 1001 cerita. Namun, di sebalik rimbungan hijau ini, sebuah penanda batu kaku tetap berdiri teguh. Di sinilah segalanya bermula, berdiri di titik fizikal yang menyaksikan permulaan piagam Islam di tanah Melayu, memberikan satu keinsafan yang sukar diungkapkan. Subhanallah, Masya Allah, misi pencarian ini berakhir dengan sejuta kesyukuran.